Pakcik mana boleh letak batu macam ni kat kereta saya? Tak ada masalah sekarang. Kau pergi orang. Kereta aku tak boleh. Dah tengok video tu? Kau marah pakcik tu buat apa? Pakcik tu dah kata kau blok kereta dia. Dia horn banyak kali tak boleh keluar. Kau blok kereta dia. Kau yang salah. Bukan pakcik tu. Kau pula nak marah-marah. Kau senang macam ni lah. Kau minta maaf dengan pakcik tu. Kan? Sorry pakcik. Saya blok kereta pakcik. Kan? Saya tak ada common sense ni orang. Lepas tu kan, sebab memang salah kau kan. Kau blok, kau tarik handbrake. Orang tu entah tak nak pergi kerja. Bayang kan, kalau benda tu emergency, kau bayang kan, sebab perangai kau, orang tu dah tak boleh buat apa. Betul tak? Sekejap kan, betul tak? Orang tu letak batu. Marah bro. Tapi dia letak batu je. Alah, benda bawah macam tu kau adjust lah balik. Baru beli ke apa ke, salah kau. Kau bunyi suara macam orang dewasa. Betul tak? Terimalah kesalahan kau. Terimalah itu akibat kepada kebodohan kau. Lain kali jangan blok parking. Lagipun tu orang tua. Kalau aku kan, sabar. Orang tua tu dia cakap pun elok aku rasa. Nak report polis, pergi report polis. Kau pergi report polis. Aku rasa kalau polis tu maybe saman pakcik tu ke apa sebab rosak kereta kau. Dalam otak polis tu macam budak ni bodoh betul. Dia block parking, dia report orang. Apa benda kerja? Lain kali jangan report jangan block parking orang. Bayangkan orang tu ada emergency macam mana. Engkau pula block parking dia. Orang tu orang banyak kali pula, entah-entah tahu lah. Betul tak? Tak elok bro. Kau salah kau nak report orang. Apa cerita? Okay guys, like, subscribe, share dan komen. Okay, ciao.